Salam sejahtera, antara berita utama Harian Metro pada 26 Oktober 2025. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mencuri perhatian sebaik tiba di Malaysia apabila secara spontan menari bersama kumpulan penari tradisional tempatan. Saya pernah dipenjara, tetapi dia, iaitu Trump, hampir sampai ke sana, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi detik santai dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum majlis menandatangani deklarasi bersama mengenai perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja. Jabatan Penyiaran Malaysia memohon maaf atas kesilapan dalam siaran langsung RTM sempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC hari ini apabila pengulas siaran menyebut nama Presiden Republik Indonesia sebagai Joko Widodo sedangkan pemimpin yang terkini ialah Prabowo Subianto. Pilu hati seorang lelaki apabila kehilangan dua insan tersayang dalam sekelip mata selepas terbabit dalam nahas di kilometer 65 Jalan Johor Bahru Air Hitam, Renggam di Keluang petang semalam. Perbezaan usia 21 tahun tidak menghalang pekerja Pusat Jagaan Warga Emas Nurul Hidayah Rustam, 36 tahun, untuk mendirikan rumah tangga bersama salah seorang penghuni pusat jagaannya, Rahmat Ahmad, 57 tahun, selepas menjalin persahabatan selama setahun. Penyanyi Syura Badron, 39 tahun, kini dirawat di unit rawatan separa rapi HDU, sebuah hospital swasta selepas disahkan mengalami jangkitan kuman dalam darah sejak petang semalam. Pelakon Rosita Cik Wan atau Cik Ta, 52 tahun, bakal menerima menantu apabila anak sulungnya, Amar Effendi, 28 tahun, dikatakan mengikat tali pertunangan dengan wanita pilihan hati di sebuah lokasi semalam. Penampilan pertama Hakim Danish Ramli di kejuaraan motosikal dunia MotoGP dalam kelas Moto3 menerusi tiket wildcard berakhir selepas dia gagal menamatkan perlombaan Grand Prix GP Malaysia. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA melancarkan kejohanan Piala ASEAN FIFA ASEAN Cup yang akan menghimpunkan semua 11 negara anggota ASEAN dalam satu pentas bola sepak serantau terbesar di bawah naungan FIFA. Sekian ringkasan berita setakat ini. Layari www.hmetro.com.my untuk berita terkini.